Tetapi adik dari segi bahasa kita pun gitu juga. Boleh juga dengan makna isteri. Itu makna yang jauh. Ibrahim maksudkan makna yang jauh situ, tapi dia guna perkataan yang boleh mengelirukan orang. Ada sebab dia buat gitu tu. Sebabnya raja je kalau rakyat bini orang dia kena benar. Dia nak selalu kalau bini. Tapi kalau rakyat adik tak ada. Ada sebab dia kecek lagu tu. Supaya juga dia kata sakit. Sebenarnya hak dekat lah orang faham dekat. Orang yang sakit tak lagi. Sebenarnya dia sakit hati. Itu orang panggil tauriah. Sebut benda lain, maksudnya hak jauh. Hak jauh. Supaya juga Nabi SAW sebut di sini kurang. Orang ingat kurang nak akal, tapi dia nak ayat hak lain. Dia nak pergi hak lain. Kurang dari sudut ni bukan bermakna kurang dari semua sudut. Dari sudut sentimen, dari sudut emosi, perempuan tu lebih. Hak tu lah yang jadi seimbang hidup ni. Kalau lah main akal kuat sangat, jadi filosof belaka dah. Tak ada sastrawan. Kurang lagu tu. Tapi kalau main emosi semacam ada, dia main khayal semacam tak jadi juga. Dia kena ada sifat ni. Secara kalau dari segi jenis dia terbagi kepada dua. Lelaki lebih kuat dari segi akal, perempuan lebih kuat lagi dari segi emosi. Dan kedua-duanya diperlukan. Yang perempuan tu kuat dari segi emosi, dari segi sentimen tu sebab apa? Sesuai dengan kerja dia. Sesuai dengan kerja dia. Kalau dia tidak ada kasih sayang yang lebih, tidak ada hak ni sifat-sifat ni, dia tak boleh duk cara ke budak tu. Tak tidur pun tak apa. Duduk hayung budak tu. Duduk bagi susu kepada budak tu. Boleh dia duduk begitu. Dia tak pergi mana-mana pun tak apa, dia boleh duduk dulu. Lebih tu. Kalau lelaki tak boleh lah tu. Boleh jadi gila lah kalau sekat dalam rumah. Tak pergi jalan mana-mana tak boleh. Dia memang nak keluar. Sifat lelaki tu banyak Tuhan buat pun jenis keluar. Sehingga kalau kita perhati dari segi alat kelamin dia tu pun jenis lain. Jenis keluar. Lelaki ke dalam, perempuan ke dalam, lelaki keluar. Dia kalau kita perhati memang betul. Tapi hak ni kalau tak ada ni jadi tidak seimbang juga hidup. Dia kurang dari segi akal, betul hak tu. Tapi dia tidak kata kurang segala-galanya. Lelaki tu baru sempurna apabila dia ada hak ni. Ada hak berahi nyipai, berahi mengemah, berahi cuci bersih. Kalau tidak, kalau lelaki tak ada patah pun tak apa, dia tidur berbantakan lengan saja, tak apa dah. Orang nak pergi perang sedang molek lagu tu dalam hutan dah. Tapi takkan sepanjang hidup ni nak kasar lagu tu, tidak terurus hidup ni, takkan gitu. Dia perlu kepada perempuan. Sebenarnya di sini bila-bila dia kata dia rakyat awak sebenar, dan dia nak angkat perempuan dari sudut lain. Kerana perempuan itu dia kuat hak tu lah. Hak sifat hak tak molek tu kadang-kadang tubik. Tubik dalam bentuk lagu mana? Pasal dia saat ni lah nak kau ni macam budak-budak umumnya, secara umumnya. Nak kau ni. Jadi sehingga suami tu bergaru kepala, botak kepala. Sebab apa? Main sains macam ni dah. Cek macam ni, bui kad kredit pun habis kad kredit dah. Sebab apa? Dia tidak memikir panjang. Dia nak hias rumah, benda-benda yang tidak perlu sangat. Dia habis masa dalam banyak benda-benda lagu tu. Kalau tak boleh bagi lagu tu, dia banding dengan orang lain, tengok orang lain dia, sebab dia perasaan kuat kan. Jadi suami dia tak sayang ke dia, tak beri cincin, tak beri gelas, tak beri tali tekak, tak beri suban. Banyak perkara lah perempuan ni. Perasaan dia. Jadi ada kalanya dia tubik hak tak molek. Bila tubik tu situ jadi penyakit kepada dia. Jadi membawa dia kepada kebinasaan. Kemuncaknya bawa kepada neraka. Ini semua kerana perasaan dia lah. Perasaan lah. Nak lagu ni. Lelaki tak itu sangat benda-benda lagu tu. Tetapi perasaan juga ada juga pada perempuan tu. Perempuan dia suka buat kebajikan. Kalau dia ada, dia suka buat kebajikan. Sebab tu Nabi suruh dia beri sedekah. Sebab perempuan ni mudah dari segitu. Kerana perasaan dia tu lah juga. Kalau rakyat surga ni lah boleh pahala gini-gini, suka benar ni. Kerana perasaan tu lah juga. Nabi SAW mengingatkan benda yang tidak baik untuk dia. Ni kena jaga ni. Ni kemungkinan besar boleh berlaku. Tapi tidak semestinya perempuan, semua perempuan lagu tu kah? Ni dikaitkan kurang tak dia dengan hak tadi. Kalau tak ada, tidak kurang lah. Hak kurang tu kalau ada sifat tu. Pas semua perempuan ni jenis mengukit kau, jenis bakit kau. Tak. Bahkan berapa ramai perempuan
Ya dia tu bagi belanja kepada suami dia. Berapa? Tak ada apa-apa pun. Tak ada mengukit apa-apa pun. Dia tu pitih bagi banyak lagi. Tak kisah suami dia tak kerja apa pun, dia boleh faham. Ini untuk sementara saja kita tolong dia. Berapa ramai lagu tu? Kalau lagu tu mulia lah. Sebab apa? Dia lawan tu emosi dia, sentimen dia. Kalau nak kira asal, tubik lagu tadi. Dengan sebab ngaji, dia boleh jadi tak tubik. Dengan sebab ada iman, ada agama, tak tubik benar. Jadi lebih lah sebab dia lawan nafsu dia asalnya berahi lagu tu. Berahi suami bui. Ni dok dia bui pula. Itu lebih lah. Jadi lebih lah pula. Ni royak kalau ada nak kurang lagu ni. Pas semua orang ada lagu ni kok. Dak. Sedangkan ini sesuai dengan emosi dia, sesuai dengan sentimen dia. Tiba-tiba tak ada. Jadi lebih lah pula. Kalau lagu tu. Ni nak sebut ni. Yang dia sebut kurang dari segi zahir, kira zahir. Memang pun tak kita sebut tadi sebahagiannya. Kita tengok dari segi zahir lagi banyak. Umumnya kalau sama bangsa, sama keturunan lah, dia lelaki lebih rendah daripada perempuan. Tidak gitu kan? Secara umumnya perempuan, lelaki lebih tinggi daripada perempuan dari segi eci dia tu. Tak usah kira lah lelaki Melayu nak lawan dengan lelaki apa ni perempuan Jerman tu. Tak usah kira lah sama dia. Kalau sama Jerman, lelaki juga yang lebih tinggi. Hak zahir tu pun ya dah dari segi zahir. Tetapi kelebihan ni kan, hak dalam Quran sebut, dia sebut serupa je lelaki dengan perempuan, tak ada beza. Dari segi amalan, kebajikan, pahala serupa je. Ganda-ganda pun serupa, tak ada beza. Tidak kata lelaki 100 kali ganda, 10 kali ganda, perempuan kurang pada tu 5 je. Ada serupa je. Cuma dari segi zahir, dari segi sifat semula jadi yang Tuhan buat tu memang gitu. Tetapi bukan bermakna itu menjadi ukuran segala-galanya. Ada kalanya dia lebih dari sudut yang lain. Dari sudut yang lain. Dan sudut itu perlu. Ini nak ceritanya, dia guna bahasa tauriah. Kurang dari sudut ni. Tapi kurang itu sebenarnya memang dikehendaki. Kalau lebih sangat, kedua-duanya akal kuat sangat, biasanya jadi cerah tangga. Dan lelaki tak boleh, bini tak ada dua rumah sama. Bini tak ada dua rumah sama. Begitu. Tak ada lama. Kita cuba tengok. Dia tak boleh. Dia baru sempurna apabila duduk pada kedudukan masing-masing. Kalau ada pun dengan faham lah, dengan faham. Tapi kalau banyak sangat, kuat sangat, dia tak lagi. Itu dia royak kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya. Untuk menyempurnakan keluarga, rumah tangga, dia kena saling mencukupkan. Perempuan mencukupkan lelaki, lelaki mencukupkan perempuan. Kalau tidak, tak sempurna. Supaya juga kurang agama. Sekali nak kira tidak kurang. Kalau nak kira tidak kurang. Setengah ulama dia kata, adakah orang perempuan ni bila dia tidak semayang dengan sebab mari kotor, dia boleh pahala juga? Kau dia tak boleh pahala? Macam-macam lah pendapat ulama. Antaranya Imam Nawawi, dia kata tak boleh pahala. Berbeza dengan lelaki, kata dia. Kalau lelaki dia semayang sunat sama, katakanlah dia semayang sunat sama, dan dia sakit, kalau nak kira, kalau tidak sakit tu dia nak semayang jugalah. Tapi dia tak boleh lah, muka dia sakit. Tuhan beri pahala ke dia? Dalam hadis ada sebut gitu. Walaupun dia tidak buat, tapi niat dia tu ada, dia boleh pahala. Tapi perempuan ni tak boleh. Sebab apa? Imam Nawawi kata, sebab bukan tempat dia. Sebab kalau dia nak pun, dia tak boleh juga. Muka dia dalam keadaan kotor, kan tak boleh. Tak ada tu ruang untuk sembahyang. Yang lelaki tadi ada, dia suci, cuma tak boleh tu dengan sebab lain. Hak ni memang tak ada, tapak dia tu tak ada. Dia kata gitu. Setengah ulama kata bukan boleh pahala ni dengan sebab amal dan niat tu, tapi dengan sebab imtithal. Dengan sebab imtithal, orang panggil. Imtithal itu apa? Menjunjung perintah Tuhan. Orang perempuan tadi, dia tidak sembahyang dengan sebab apa? Dengan sebab ikut perintah Tuhan. Bila ikut perintah Tuhan, dia tak buat, dia boleh pahala juga. Sebab itu kebanyakan ulama, termasuklah ramai daripada pensyarah-pensyarah Bukhari ni, dia kata boleh pahala juga. Jadi kalau boleh pahala, apa kurangnya? Hanya kurang dari segi zahir.
hanya kurang dari segi zahir sahaja.